Assalamualaikum. Hari ni kita nak open Battletoad Burster. Ini Joy IT ke Joyot entah. Ni brand bootleg untuk Beyblade lah basically kan. Dan aku beli dekat Eco Shop RM2 lebih. And aku nak tengok lah macam mana dia punya quality basically. Kan korang pun biasa kan beli bootleg ni, tapi ini bootleg yang sangat-sangat low quality lah aku rasa. Sebab aku tak kotak je dah rasa macam low quality dah. Tapi aku bagi chance, mungkin aku salah, which is kita tengok. So dia bagi plastik macam ni, dia bagi juga launcher macam ni. So cara aku pusing ni pun menampakkan kemurahannya. And aku pun cuba masukkan ni sebab kita nak kena main kan. Okay, one shot masuk smooth. Okay, dia crash sikit, tapi tak apa, kita cuba juga nanti kita mainkan. Okay, ini adalah kita buka plastik ni lah. Macam buka plastik roti kan. So kita tengok dia punya bawah ni sangat ini ya Allah. Okay, dia tak berapa, orang kata dia tak boleh spin ke apalah, maksudnya dia tak boleh tukar mode dan sebagainya. And dia memang kualiti rendah lah. Dan ini pun dia punya atas ni, dia punya top ni memang dia punya besi ni hollow teruk. Memang bengkok, memang senang bengkok lah kalau macam ni. So kita try pasang dulu macam mana. Dia tak smooth, nak pasang pun sebenarnya tak smooth lah, walaupun dia ada magnet. Tapi yang bunyi kluk tu, wah, memang satisfying bunyi je lah satisfying kan. So kita cubalah untuk masukkan balik benda ni dalam launcher kan. Kita cubalah cuba. Sementara mencuba tu, aku nak bagi fun fact lah kepada pendengar-pendengar kan. Fun fact hari ni ialah, tahukah anda sotong sebenarnya ada 3 jantung. Jadi kalau dia putus cinta, hatinya patah 1 je lah kot. Ada 2 lagi. Okey lah, kita tinggalkan fun fact yang hamba itu. Tapi itulah, bila kita dah tinggalkan pun nak masukkan ni tak boleh lagi ni kan. Okey lah, kita dengar fun fact kedua. Okey, tahukah anda ayam boleh ingat dekat dalam ingatan dia 100 muka. 100 muka dia boleh ingat. So kalau dia pandang kita semacam tu, mungkin muka anda ada dalam ingatan ayam. Okey lah, kita lupakan cerita ayam. Sekarang kita gigihkan jugalah untuk pasang benda ni. Okey, boleh pun boleh. Boleh. Okey, aku pun dah tak sabar nak cuba. Okey, rupanya dia tak boleh nak ketat benda ni. Dia memang longgar macam tu. Okey, kita main. Allah, jatuh pula. Alamak. Okey, kita cuba lagi. Kita pusing dulu. Okey, kamera follow lah. Okey, dia boleh berpusing lah basically So bagi aku, untuk harga RM2 lebih, untuk kualiti macam ni, okey lah. Cuma ni memang antara the lowest quality Beyblade yang aku pernah dapat. So tengok dia pusing kan. Aku nengok pun aku pening apa. Walaupun longgar, tapi bunyi kelonggaran dia tu memang satisfying.